Periuk nasi Simo ni saiz 3 liter ni hari ni murah sangat orang. Ada flash sale tau. Mana dia cantik kan? Ayu suka sebab dia warna putih, matching dengan Ayu punya dapur ni. Kalau awak nak warna hitam dengan warna grey pun cantik juga tau. Yang ini kan kalau awak nak masak untuk 3 ke 5 orang memang boleh sangat. Dia punya kat dalam ni awak tengoklah, siap ada dah ni pengukus ni. Senang. Kita mak-mak bangun pagi nak kukus anak punya pau ke, nak punya bekal nak pergi sekolah, tak payah dah nak bawa keluar pengukus lain, guna periuk nasi je. Kat dalam ni dia bagi komplit siap dah dia punya cup. Lepas tu dia bagi sekali dengan senduk, wire plug 3 pin dengan dia punya periuk ni non-stick coating. Periuk nasi ni kan awak boleh masak 6 cup yang dia bagi ni tau. So boleh makan dalam 3 ke 5 orang macam tu. Dia ada banyak sangat tau function dekat sini. Awak boleh masak bubur, boleh masak sup, nak masak daging, nak buat kek, nak menggoreng pun boleh. Tekan sahaja button function ni untuk pergi dekat dia punya mode. Dah pilih boleh tekan start. Nak panaskan nasi sahaja pun boleh awak. Kalau nak kukus letak je air dekat dalam ni, lepas tu letak pengukus dekat atas. Best kan sebab dia ada banyak function. Dah lah cantik murah pula tu. Kalau awak nak kena cepat okey.